Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, saya Netman Sangka. Hari ini kita akan bermain permainan video seram iaitu Slenderina 2 Dimensi. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Saya akan bermain pada easy mode mudah. Hello, my name is Sangka. I just have kalau nak baca-baca lah. Baik. Oh, ni. I don't wanna read it. For what? Ini apa dah tu? Cepat sikit lah. Tak ada. Mana tahu ada? Okey. Mana? Kucing ni. Cuba lagi. Lupa. Dah tutup. Oh. Bagus. Oh, ada benda. Oh. Nampaknya ada benda yang menghalang daripada nak masuk tempat situ. Oh, ada lorong rahsia. Kenapa? Oh, guys. Tak takut lah. Dah main banyak kali lah. Oh. Super. Alamak, masuk dalam tanah pula. Tak guna pula rumah ni. Ya, masuk. Ada benda. Ya. Ini. Dah masuk. Dah agak masuk. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagi tenang jiwa. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala sayyidina. Takut sangat. Takut sangat sikit lah. Sebab tu jangan main macam sebab tu la ilaha illallah. Mana tak? Oh, kat sana, kat sana. Kat sini ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia lambat ni. Dah. Kacau ni. Ada. Kacau dah, orang nak masuk ni. Boleh tak? Aduh. Ni kat luar dah. Oh, tak boleh. Gunung. Aduh. Mana tu? Oh. Allah. Kunci. Oh. Ni. Dikorak ke. Dari ni. Okay, ni apa? Kunci. Yang tu. Dikorak. Aduh, rasa tak takut pula. Dia sebab 2 dimensi kan. Kalau 3 dimensi takut lah. 2 dimensi dia kurang takut. Dia terkejut tapi dia macam okay. Okay. Mesti yang ni. Ikut mati. Dah malas. Okay. Okay, siap sedia. Dah mati. Ambil dulu. Mesti ada kat kunci. Mesti ada kat tu. Dah agak.
Macam nak masuk. Aduh, lupa. Pernah main ni. Lupa. Hey. Are you okay? Dia gitu pandang. Huh? Help me. Who are you? My name is Alicia. Please get me out here. Macam Afrika punya slang. Okay, I hate you. Follow me. Ada tak kena lagi? Mau? Dah. Agak. Dah hafal ada kod punya. Okey, jom kita dengar. Dalam keadaan di 3, 2, 1. Oh, kuat betul. Tengok lagi apa jadi. Malas aku. Rugi ke? Senang betul. Pan. Tamat. Akhirnya cepat La ilaha illallah. Kek pula dah. Astaghfirullahaladzim. 1 hour later. Baiklah kawan-kawan, terima kasih telah nonton video saya. Saya ada teguran sikit kalau nak main, walaupun permainan ni macam tak menyenangkan, tapi sebenarnya sangat seram lah bagi saya. Bagi orang biasa anggap macam biasa. Bagi orang takut ada serangan jantung, memang tak boleh main ni. Memang sebenarnya orang yang rasa sangat takut boleh main. Jadi saya ingatkan, kalau nak main permainan video biasa, jangan main yang seram. Baiklah, jumpa lagi kawan-kawan. Mari, hias.